Hi guys dan selamat kembali ke Studio Sembang bersama saya Amy. In the studio this week, we have one of the coolest people yang Amy pernah jumpa. And sebenarnya di sebalik tabir, I've been wanting to meet this person for the longest time. We have Cik B. Yo, what's up guys? It's me, Cik B. Yo, what's up Cik B? What's up, gang? Selamat Hari Raya. Kita punya Raya episode. Selamat Hari Raya. Minggu ni. Yeah, kita Raya what's up, yo. What's up? Selamat Hari Raya Raya. apa? Raya Gen Z. Raya Gen Z. Work. I like it. Cik B, thank you so much meluangkan masa untuk kami. Welcome. Okay. Amy sebenarnya, I watch your content all the time. Really? Cik B, you tak faham, I'm a fan. Thank you so much. I am a fan. So, I tak sabar untuk episod kita hari ni. Macam biasa, kita akan mulakan dengan soalan yang sama, which is, how was your childhood? How was my childhood? Okay, so my childhood, I don't really remember my childhood that much. Ya ke? Well, I only remember like some of it, but some of it is like very not nice. Faham? Dark one. Well, my childhood, like, macam, do I need to tell, like, the sad part? It's up to you. Or, because Macam mana you nak jawab? my childhood is like, I don't really have a childhood. Dari daripada saya kecil, I'm with my brother. I have 4 siblings, including me, my older brother, ada eldest brother, Edri, and my youngest is my brother Kacak. Really cannot remember that much, but only remember something. Do you know this Ramadan? Every time Ramadan is kinda sedih for me. Sebab waktu Ramadan ni lah my brother passed away. 10 days before Raya, which is today is 10 days before Raya. Today? Yeah, right. Yeah. Hari ni 10 hari before Raya. And my brother always macam nak tengok. Okay, we forget about that. My brother waktu Ramadan selalu masak untuk saya sahur. Sebab bibik semua tak sahur. Lepas tu mak saya busy, dia kerja. And my brother dia selalu masak mushroom soup. I remember my brother dia like 2 years older than me. Always masak for me. And waktu saya ngantuk-ngantuk tu dia suap saya makan. Dia masak, dia buat mushroom soup. Lepas tu dia buat garlic bread. Wow. And I miss that moment. And that's the only thing I remember waktu bulan Ramadan. Sebab waktu tu saya muda. Like I'm 7, 8 years old. Yeah. Ya. Faham. I mean zaman kita 7-8 tahun tak adalah banyak sangat yang kita boleh ingatkan pasal kita punya childhood. Just overall the general picture. Tapi okay, sebelum kita masuk topik yang deep, Amy ada soalan nak tanya Cik B. Secara general kan, Cik B punya life experience ni memang luar biasa. Dari semua sudut. Tapi also dari sudut pelajaran and the schooling that you went to. Cik B pernah sekolah Cina, lepas tu sekolah agama, lepas tu sekolah antarabangsa. This is a lot of different changes kan in your life, especially pada usia yang sangat muda. Mungkin salah satu sebab kenapa Cik B sekarang dah boleh buat so many different things pada usia yang muda juga. Tapi what was that like for you untuk adjust dengan macam environment baru, untuk bertukar sekolah? Well, sebenarnya agak susah lah. Sebab sekolah Cina, saya kan orang Melayu, saya cakap bahasa Melayu. So, saya daripada kindergarten, waktu saya umur 7 tahun tu saya masuk sekolah Chinese. So, nak belajar semua bahasa Chinese. Macam dia ajar bahasa Melayu pun guna Chinese. Dia ajar matematik pun guna Chinese. Sekejap, ajar bahasa Melayu guna bahasa Cina? Ya, macam okay, ni cerita cakap semua macam tu semua kan, macam lepas tu dia cakap saya, wow, macam tu lah. You know. Faham. So dekat sekolah tu convert lah, cikgu memang strict. Lepas tu cikgu sangat-sangat strict tau. Strict Saya hari-hari kena rotan. Hari-hari kena rotan 10 kali dekat sekolah. Ya. Ya, cikgu cakap, saya lepas saya pindah kelas, cikgu yang dari kelas saya tu macam rindu je kalau ada Adeline dalam kelas, boleh rotan dia.
Sebab kelas semua baik-baik kan. Sebab saya selalu tak buat homework. Tak buat homework sebab tak tahu. Faham, sebab di bahasa yang lain Bahasa lah. Chinese saya tak tahu. Lepas tu memang agak slow lah. Saya nak belajar Chinese tu. Bila dah belajar slow-slow, dah faham sikit-sikit, tiba-tiba pindah sekolah. Pindah sekolah pula agama. Sekolah agama saya pula macam, sebelum ni belajar bahasa Cina je. Sekarang kita kena belajar macam agama. Semua tu. Tapi faham lah dah bahasa Melayu. Tapi agak sukar lah bagi saya. Environment dia sangat lain. Sebab sekolah saya sebelum ni, sekolah semua perempuan. Sekolah semua perempuan, jadi kawan saya pun tak ramai dekat sekolah tu. Bila saya masuk sekolah ni, banyak drama. Drama? Yang sekolah agama ni banyak drama. Macam perempuan lelaki couple lah apa semua. So saya macam something new lah. Kan, something new. So bila saya baru nak adapt dengan agama, macam nak belajar mengaji semua tu, tukar sekolah pula. Antarabangsa? Sekolah antarabangsa tradisional. Lagilah saya tak tahu. Cikgu, sebelum kita nak masuk sekolah international tu, kita kena buat komputer punya exam. Test. Exam. Kan? Saya buat komputer punya exam. Dia tulis kat situ dalam bahasa English. Saya dah tak kerti baca bahasa English. Saya macam jam lah. Saya tak tahu satu benda pun. So, saya pun dia bagi kertas, bagi pensel. Saya tulis balik apa soalan dia. Yelah kan, sebab macam saya tak dia tahu. Saya tulis baru je. Lepas tu cikgu tu dalam 1 jam tu cikgu datang. Dia kata, dia tengok apa saya buat. Saya tulis balik soalan yang dia bagi. Itu kejawapan dia. At least ada something At kan. least adalah tulis something. Ya, rupanya dia tekan-tekan je. Pilih je ABC kat komputer tu. Lah, dia tekan next je. Cakap lah. Objektif kan. Objektif. Macam, faham. Tapi masa tu saya macam blank sikit lah. Sebab semua cakap English. Saya baru nak belajar bahasa Chinese. Tiba-tiba belajar bahasa Arab. Bila tiba-tiba belajar bahasa Arab, tiba-tiba belajar bahasa English. English tu memang susah. Susah sebab kat kelas saya semua cakap English. Bahasa Melayu pun ajar ikut English juga. Daripada belajar bahasa Melayu pakai bahasa Cina, sekarang dah tukar jadi belajar bahasa Melayu pakai bahasa English. So total Cik B fasih berapa? Tengoklah saya punya bahasa pun fail juga. Beberapa bahasa yang Cik B fasih? Fasih saya Chinese, English. Baru-baru ni kan saya baru balik Barcelona. Espanyol. Espanyol saya masuk kelas. Hola, ¿cómo estás? Bien, gitu. Bien. Bien. Itu je saya reti cakap. So you belajar bahasa Spain kan recently? Duduk kat sana? Susah ke? Oh, senang. Senang? Ya, senang. Sebab dia punya cara cakap tu macam kita je. Faham. Intonasi dia kan? Lepas tu dia punya banyak juga perkataan dia orang macam bahasa Melayu macam meja, mesa. Oh, dekat lah. Kursi, sia. Ya. Bendera, bandera macam tu. Dekat-dekat lah. Oh, menarik Saya tak pernah terfikir pun yang dia sebenarnya ada banyak persamaan. Lepas tu dia punya bahasa tu pun macam nak dekat-dekat dengan English juga. Ya. Macam delicioso macam tu lah. Oh, delicioso. Macam tu. Oh, best. So, baguslah kalau kita reti bercakap banyak bahasa kan? Bagus. Dia bagus untuk Cik B. So, okay. Satu lagi cerita pasal zaman kecil Cik B dulu yang Amy rasa sangat menarik adalah Cik B sebenarnya suka menyanyi. Daripada kecil. Saya suka menyanyi daripada kecil. Sebab, okay, mula-mula sebelum saya suka rap ni, saya suka dengar lagu rock. Awi is my idola waktu kecil. Ya. Sebab mak saya dia ada driver dulu. Driver saya ni rockers. Memang rockers. Memang mati hidup rockers lah. Kan? So dia selalu dalam kereta dia akan pasang lagu rock. Dia akan beli CD Wings. Oh, nice. Emisar semua tu kan. So saya belajar daripada dia. Saya tahu semua lagu rock, semua lagu jiwang sebabkan dia. Okay. Dia ajar saya pasal Awi, pasal nak jadi rockers. Dia belikan t-shirt band kat saya. Dia bagi saya
bracelet yang tajam-tajam tu kan. Saya jadi rockers waktu Rockers kecil. Raya. Saya tak gambar pun. Gambar saya waktu kecil-kecil. Semua. Mesti macam ni. Sebab dia suruh. Dia jadi fotografer juga dalam masa yang sama. Rock. Comel lah. Okay, lagu paling favourite rock Cik B pada ketika itu? Waktu Awi. Terima kasih sayang, ku ucap padamu. Yang tu saya selalu nyanyi. Lepas tu lagu Ku jejak jalan yang berliku. Tu lagu tu. Style Cik B. Style. Cik B pernah terfikir tak yang satu hari nanti Cik B sendiri akan ada career dalam muzik? Pada ketika itulah. Waktu ketika itu saya rasa, sebab waktu ketika dulu, waktu saya kecil-kecil, saya ada seorang mate ni, dia selalu pergi karaoke. Dia pergi karaoke, dia pun terpaksalah bawa saya sebab dia jaga saya. So, saya pun selalu dengar dia karaoke. Saya pun selalu karaoke juga dengan dia kan, dengan kawan-kawan dia. Lepas tu, mak saya dia ada buka kedai dekat Greentown Mall. So Greentown Mall ni dia selalu ada macam orang yang nyanyi, performance, event. So setiap kali mak saya akan cakap dekat DJ dekat situ, Cik B nak nyanyi, kan. So saya pun waktu kecil tak tahu apa, saya pun naik atas pentas nyanyi je. Konsert pertama Cik B. Konsert pertama saya. Waktu tu saya ingat lagi. Event tu MC dia Uncle Azwan Ali. Oh, nice. Tapi saya tak tahu dia ingat ke tak waktu saya kecil lagi. Oh my God. So daripada kecil memang ada this performance instinct kan? Ada tak, pernah tak menyimpan cita-cita yang lain daripada macam performing? Saya waktu kecil memang saya besar-besar nak jadi penyanyi lah. Penyanyi rapper, rockers macam tu. Mula-mula rockers. Itulah impian pertama saya. Wow. Dah macam lebih kurang tercapai, dah jadi penyanyi? Oh, lagi satu. Ya. Impian kedua saya adalah nak jadi racer. Cik B, please. Serius lah? Serius. Sebab waktu tu racing macam mana? MotoGP ke? F1 ke? MotoGP. Sebab masa tu saya ada jiran. Jiran saya ni dia ada motor kecil tau. Yang lepas tu satu, kan kita ada community, neighbour. So dia seorang ada motor yang kecil-kecil kan. Saya pun macam minta dekat mak saya. Walaupun mak saya busy, mak saya grand je apa saya nak. Kan. Mama, Cik B nak motor macam dia. Cik B nak motor macam dia. Mama cakap apa? Lepas tu mama saya pergi China. Mama saya belikan saya motor tu. Lepas tu 4 ATV. Lepas tu 1 kereta masuk hutan. Tapi untuk share lah dengan adik-beradik lain. Yelah, of course. Tapi tak bahaya ke? Itu yang Amy fikir macam scary je. Waktu saya kecil dulu, banyak benda saya childhood lah. Cerita pasal childhood sebab saya baru teringat. Childhood saya selalu naik motor tu pakai helmet. Jalan-jalan. So saya sekarang, kan sebelum ni budak tu yang famous yang ada motor tu. Ya. Sekarang saya pula famous sebab motor saya lagi style. Lagi style. Lepas tu dulu waktu kita ada banyak mainan. Kita pergi kat neighbour tu, kita buka meja, kita letak mainan. Jual RM1. Lepas tu saya pun buka jual air mineral RM1 dekat neighbour tu. Lepas tu saya tulis kat kotak, sebab warehouse tu ada banyak kotak. Saya tulis cuci kereta RM5. Dah buka bisnes. Saya cuci kereta orang. Sebab waktu saya kecil, saya suka cuci kereta. Sebab macam main air kan. So saya dengan adik saya, sebab my brother dah pass away dah masa tu. Saya dengan my brother, kita cuci kereta orang. Ya. Tapi memang seronok. Saya tak tahulah, macam mungkin dia keturunan your mum punya brain yang sangat powerful pasal bisnes ni, yang you boleh ada idea nak buka bisnes macam ni time you kecil. Ya, waktu saya kecil saya memang macam selalu terfikir macam nak jual nugget lah dekat saya punya neighbour. Tapi sebab saya selalu tengok YouTube, kan YouTube orang jual macam ada satu YouTuber Indonesia tu, dia tunjuk macam bakso jual yang pakai tu. Saya macam,
teringin nak jual. Waktu kecil lah. Yeah. Sebab nampak betul liu. Dan sekarang pada umur yang baru 20 tahun, you dah tercapai agak almost all lah semua impian yang you pernah pegang kan. Alhamdulillah. Yeah. Shout out to mama. Shout out to mama. Shout out to mama. Shout out to mama, betul. Okay, ada satu lagi yang Amy nak tanya pasal your childhood yang mungkin ini macam agak deep juga. Sebab Cik B sebagai public figure ni, Cik B selalu ada aura ataupun energy yang sangat positif. Yang mungkin sebab tu I pun suka tengok your content and stuff like that. Tapi di sebalik tu, your childhood you pernah melalui banyak experiences yang sangat heavy. Heavy untuk Amy sendiri baca pun, I pun rasa heavy. Contohnya macam you opened up about the time yang mungkin sangat susah. Semua you ceritakan dalam your first single yang pernah keluar. Tapi about the time yang you pernah kena trauma dengan your helper kat rumah kan. Dia, it's a lot to deal with. Macam mana you handle and hadap semua tu pada ketika itu? Dan apa yang membuatkan Cik B rasa macam Cik B terbuka hati untuk share dengan orang? Sebab saya waktu tu saya share dengan orang tu sebab saya rasa macam masa tu saya muda lagi kot. Saya rasa macam waktu tu saya banyak dapat kecaman juga. Jadi saya macam, korang ni macam tak rasa apa yang aku rasa waktu kecil. So macam saya pun nak diorang tahulah saya pun ada susah saya juga. Kan? So waktu saya kecil tu, saya punya helper tu sangat-sangat very abusive. So we have 4 siblings. Dia tak suka yang first, dia suka yang second, dia tak suka yang third, dia suka yang last. So every day kena abuse, memang kau-kau. Sebab dia pun drug addict juga. Mama tak tahu sebab mama dia selalu pergi overseas. Lagipun saya sayang sangat bibik ni. Sebab bibik saya ni lah yang ada daripada saya kecil lagi sampai saya besar. So dia pukul saya setiap kali. Dia marah saya. Dia lock saya dekat dalam rumah sorang-sorang. Saya tetap sayang bibik tu sebab saya takkan beritahu mama saya lah. Sampailah my mom find out sendiri tengok CCTV. Satu hari dia install CCTV, dia tunjuk, dia tengok dia nampak saya kena abuse. Saya pernah kena abuse, kena pukul pakai pokok buluh, macam tu. Sebiji macam tu, buluh, dia ke belakang, pom. Memang kita tengok kat sini, kat media sosial kan banyak budak-budak kena abuse. Tapi bila saya rasa kalau tengok waktu saya kena abuse tu 3 kali 5 kali ganda lebih teruk. Tapi saya sayang bibik tu. Sampailah dia effect saya sampai sekarang. Dia effect. Sebab sekarang ni saya rasa macam benda yang abusive ni macam comfort saya. You know, I find comfort in that. So saya rasa macam kita kena buanglah perasaan tu. Faham? Ya, sebab dia je yang ada waktu saya kecil. Mak saya ada, tapi kerja untuk saya dengan family kan, untuk keluarga. Sebab mak saya pun adalah ibu tunggal. So, ya. Saya faham sikit apa yang Cik B cakap dari segi macam apabila kita membesar dengan trauma, dengan orang yang sepatutnya jaga kita, bila kita dah jadi dewasa, secara subconscious kita punya expectation dekat orang yang sayang kita adalah kita akan kena trauma macam tu juga. Baru kita akan associate benda tu dalam otak kita dengan sayang. Walaupun benda tu tak betul, secara logik lah kan, orang yang sayang sepatutnya soft, sepatutnya gentle dengan kita orang. Tapi trauma tu dia akan memberi kesan dan impact yang sangat besar yang orang mungkin tak tahu. Dan untuk Cik B sekali, saya rasa apa yang jadikan situasi ni lagilah kompleks adalah Cik B kena hadap semua ni sambil in the public, depan mata ramai orang yang mungkin tak pernah mengambil masa ataupun betul-betul cuba nak fikir sebenarnya Cik B punya position ni macam mana. Kan? It's a lot. Thank you. But I'm really proud of you for... Thank you so much. Yeah. Dia bukan sesuatu yang mudah untuk hadap. Betul. Ya. Yeah. Yeah, it's tough And I ada soalan juga yang I nak tanya you. Sebab fokus Amy bukan nak tanya pasal benda-benda yang susah. Sebab Cik B pernah cerita, saya rasa cerita tu untuk siapa nak tahu bolehlah Google.
Tapi nak tanya pasal macam okay, time Cik B tengah membesar dengan semua yang tengah berlaku di sebalik tabir, yang pernah berlaku dekat Cik B, kat luar kawalan Cik B, macam mana dengan nak buat kawan time tu? Oh, saya nak buat kawan memang susah. Sebab saya waktu kecil tu, okay, waktu kecil tu saya taklah comel mana. Comel? Saya waktu kecil macam gangster, gemuk, gelap sikit kan. Dia tak beauty standard Malaysia. Saya kat sekolah international tu saya macam Janganlah cakap macam tu Cik B. susah nak dapat kawan lah. Kan. Tambah-tambah kalau dekat sekolah international tu dia orang macam find me a bit macam off kan. So saya pun dekat sekolah saya jarang datang sekolah. Sebab bila my brother pass away, mama saya ni sangat-sangat takut. Macam trauma lah. Sebab waktu my brother pass away, mama saya kat Penang. So right now my mom, dia bawa je saya ke mana-mana. Kalau dia nak pergi nak pergi KL ke, nak pergi Kelantan ke, Penang ke, dia akan bawa je saya. Sebab tu saya jarang pergi sekolah. So bila saya jarang pergi sekolah, cikgu ni macam marah lah. Why you don't come to school? Blah 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 blah. So saya pun macam tak tahu nak jawab apa kan. Saya tak pergi sekolah. So cikgu tu pun macam, saya asyik, kalau saya kena marah depan cikgu hari-hari, manalah ada orang nak kawan dengan saya. Faham? Mestilah kena pulau. So bila saya dah start tak datang sekolah selalu tu, lepas tu saya pula macam kawan pulau. Saya macam tak nak pergi sekolah macam tu. Lagilah kita akan rasa macam tak ada motivation nak pergi sekolah. So ya, kat situ saya tak pergi sekolah. Dan kat sekolah ni saya macam slow sikit lah. Sebab saya slow macam, maybe sebab saya baru belajar betul-betul sekolah tu waktu saya darjah 6. Macam tu baru saya macam baru tahu. Sebab sebelum ni macam baru nak naik turun balik, baru nak naik turun balik, ni baru nak naik. Lepas tu dapat macam slow lah. Faham? Tapi tengoklah Cik B sekarang. Alhamdulillah. Tengoklah 20 dah ada international business, dah ada music career, dah ada macam-macam. Thank you. Yeah. Alhamdulillah. So I think kadang-kadang orang yang pernah melalui benda yang paling susah adalah orang yang paling kuat. Yang paling kuat is my mom lah. For sure. Mama, shout out to mama. Shout out to mama. Shout out to mama 2.0. Mama 2.0. I love it. Okay. So my next kind of questions is about growing up as your mama punya daughter. Because your mom is really cool. Ada cerita dekat Cik B kan kat luar. Yeah. I'm a huge fan of you both. I pernah jumpa your mom, I fangirling tau. Macam hari ni I jumpa you pun I fangirling tau Cik B. Seriously. Sebab I rasa you guys punya mindset, cara buat business sangat hebat. Sangat-sangat hebat. So saya nak tanya, okay, macam mana nak membesar dalam keluarga yang sangat terkenal? Membesar tu sangat waktu dia ada yang pahit dia, ada yang manis dia. Manis dia orang kenal, orang sayang. Pahit dia adalah orang tak suka, orang dengki. So mak saya dulu dia jual, sekarang pun jual juga. Dia jual produk kuih putih. Tahu kan kuih putih? Tahu. Kuih putih. So mama saya ni dia jual kuih putih. Dan dia baru-baru nak up dekat Instagram masa tu. So saya pula tak putih. Faham? Macam gelap lah. So ramai orang kecam mak saya. Dia macam, asal nak jual kuih putih anak hitam? Asal jual kuih putih anak hitam? Saya masa tu macam kecil lagi, takkan nak pakai produk kan. Saya pun macam, mak saya paksa saya suruh minum ke apa, saya tak nak kan. Sebab masih kecil kan. So benda tu agak macam saya rasa beban bagi saya. Sebab saya rasa macam, aku ni kena putih ke nak tolong mak aku ni. Sebab mak aku meniaga kuih putih. Kan. So setiap hari mak saya menangis. Bukan setiap hari lah. Selalulah mak saya nangis. Dia macam, dia baca komen. Dia macam, Cik B masa tu saya ingat lagi mak saya macam nangis. Dia macam, maybe sebab dah pressure sangat kot. Dia kata, orang lain semua cakap Cik B hitam, mama jual kuih putih. Cik B putih lah apa semua. Saya pun macam,
Rasa terbeban. Rasa aku kena putih lah. Macam tu. Tapi akhirnya macam mama dah adapt dengan kecaman. Dia dah tak kisah dah. Macam sekarang ni mama dia dah tak kisah dengan kecaman. Sebab dulu mama dia memang kena kecam paling kau-kau. Dia kena kecam. Tapi sekarang Alhamdulillah ramai orang sayang. Ya. Tapi itu yang agak susah kan apabila kita kerja dalam industri macam ni. Adalah untuk tahu macam mana nak abaikan komen orang. Sebab last-last kita hidup untuk diri kita. Betul. Untuk orang yang kita sayang. Betul. Orang yang komen ni, diorang tak kenal pun kadang-kadang kan. Tapi dalam khayalat ramai yang kenal kita, ada ramai juga yang sayang. Tapi otak manusia selalu macam ni. Bila kita dapat 1000 komen yang positif, kalau ada satu yang negatif, itu yang akan paling meletak kat dalam otak. Betul. Kan. Macam mana Cik B hadap dengan semua-semua komen ni? Cik B pun dah sekarang dah tak kisah kan? Tak kisah. Better tak kisah lah. Waktu dulu saya pernah macam post, lepas tu saya kena kecam. Saya pun macam delete saya punya Instagram account. Lepas tu saya macam buat apa aku nak kisah kan. So saya pun download balik Instagram. Lepas tu post macam biasa. Saya tengok orang kecam tu, dia dah biasa. Dah biasa sangat bagi saya. Sampai dah sekarang terlalu biasa saya kalau kecam. Saya macam okay. Dah tak rasa apa-apa kan? Dah tak rasa apa-apa dah. Dia rasa macam, mungkin sebab orang yang kecam ni dia macam sakit hati sangat. Dia memang kena luahkan perasaan sakit hati tu kepada komen. So saya faham. Saya faham lah perasaan dia orang. Tapi bila kita start untuk tidak kisah pasal hal orang, macam kita dah buang hasrat dengki ke apa, life kita akan lagi better. Sebab orang yang benci kita ni ada 3 sebab je. Apa dia? Tak ada apa yang kita ada, rasa terancam dan iri hati. Itu je. Betul sangat. So tak ada sebab lain dah orang kecam kita. Jadi saya faham perasaan. Sebab saya pun tak perfect. Saya pun pernah macam jealous dengan someone. Bila kita rasa jealous tu, kita rasa macam geramnya, sakit hati. Tapi bila saya start tu macam, I cannot have this feeling. Ni tak bagus ni. Biarlah apa orang nak buat, biarkan je. Kalau tak suka, block orang tu ke something like that. So after buat benda macam tu, life kita akan 100% lebih better. Kita akan rasa life kita ni peace. Sebab bila kita fikir sangat pasal orang, macam kenapa kita tak fikir pasal diri kita? Betul. Ya. Betul. You tahu tak bila I belajar benda tu? Yeah. Honestly, macam last year, I wish when I was like 20 or maybe 5 years ago, I boleh belajar apa yang Cik B baru cakap. Sebab I rasa kehidupan I akan jadi sangat lagi peaceful, lagi awal, lagi better lah kan. So ni macam, it's great that you know the stuff. Tapi dia sentiasa kita kena ingatkan diri kita pasal benda ni setiap hari lah. Buat selama-lamanya. Betul. Kita kena ingatnya rezeki orang lain. Betul. Dan rezeki kita memang akan sampai dekat kita sebab itu apa yang ditakdirkan untuk kita kan. Betul. Cakap pasal situation ni, pasal macam nak membesar depan kamera ataupun membesar depan public kan. Macam mana you guys handle your privacy? Ataupun untuk Cik B secara peribadi kan, apa yang mengasingkan apa yang akan jadi konten dan apa yang tak akan jadi konten ini untuk I je. So saya baru-baru ni saya ada Instagram account yang baru. Oh ya. Iaitu untuk my close friend only, my friend only. Oh, so nice. Apa-apa yang macam, kalau macam like macam fun-fun yang saya buat dengan member, saya akan post dekat saya punya private account. Kalau yang account main tu saya more to commercial, more to macam naikkan followers punya type of Faham. Work lah. Work. Kalau macam spam account tu saya macam post like random selfie, like tak kisah, macam random selfie, gambar dinding pun macam kadang-kadang kita tak gambar tu kita rasa kita ni seni. Tapi kalau post kat main tu rasa macam sekarang ni kan, so kita faham, post di sini private. tapi dia tak commercial. Faham? Ya. Macam mana nak daftar untuk jadi follower account ni? Jadi kawan saya je.
Semudah itu. Semudah itu jadi kawan saya sebab saya punya konten tu pun lawak-lawak je. Saya Kan? punya dekat spam account tu saya macam being goofy. Yeah. Yeah. Which is the vibe. That's how you have to live Yeah. life, right? Live life. Oh, faham. It's good yang you ada macam. So, you memang minat buat konten lah. Yeah, I minat buat konten sebab my life is kadang-kadang dia macam random tragedy. Dia tiba-tiba saya tengah rakam, tiba-tiba ada orang terjatuh ke. Tiba-tiba tengah rakam, tiba-tiba orang cakap something funny. Yeah. So, memang saya selalu macam tu juga. Sebab tu lah saya selalu post TikTok saya. Selalu video-video macam tu. Viral. Selalu dengan mak saya lah. Dia kadang-kadang macam tiba-tiba terkeluar ayat yang lawak. Dia selalu akan jadi macam benda-benda yang kita tak sangka. Ya. Itu yang akan jadi konten yang paling best. Betul-betul. Kan? Macam orang panggil Malaysia Core. Yeah. Betul. Malaysia call. I like it. So kita nak cakap pasal career pula sebab kita dah masuk topik commercial dengan semua tu kan. So the first, okay, saya nak tahu sebenarnya first business ni betul ke tak. Tapi apa yang I dapat tahu is in 2019 you buat Cik B Vaganza Food Fest. Macam tu lah kita punya Malaysia call lah kan. Tiba-tiba akan ada sesuatu yang jadi. Okay, so Cik B Vaganza Food Fest 2019. Time ni umur Cik B 14 tahun. You dah buat food fest. Macam mana benda ni boleh jadi, Cik B? Okay. So, saya buat food fest ni sebab mama saya dia pun macam nak membentuk saya sebagai business person. Business woman. So, mak saya macam, Cik B tak boleh jual produk. Kan? Nak jual apa yang sesuai dengan Cik B. Kalau nampak Cik B, mesti teringat makanan. Jadi, saya buat, saya dengan mama, kita, of course lah kena ada mama 14 tahun masa tu. So, saya panggil kawan-kawan saya influencer. Sebab waktu saya kecil tu, saya ada ramai followers yang macam influencer. Mama, dia kawan dengan artis-artis. Tapi kalau dekat, macam kalau untuk commercial ke apa, promote semua influencer, so saya message diorang, nak booth free tak jual apa makanan apa-apa. Yeah. Saya message semua kawan-kawan saya. Cik B buat sendiri? Saya message. Ya. Style. So, saya message. Lepas tu, semua kawan-kawan saya mostly nak booth free lah. Booth free, so kita buat event tu. So, bila diorang dah dapat booth free, of course diorang kena promote semua. So, Alhamdulillah, waktu tu saya buat dekat Stadium Shah Alam. Saya ada kawan yang buat rumah hantu juga. Lepas tu buat dinosaur. Nampak lawa lah tempat tu. Memang dia punya crowd tu lain macam. Memang sangat ramai. Kawan saya yang jual kat situ semua sold out. Ya. Style lah kan? Style. Semua ni Cik B yang buat. Ya, tapi Cik B sempat buat 2 event je. Lepas tu dah stop. Kenapa stop pula? Sebab penat sangat lah. Faham dia banyak Event dia macam banyak benda nak fikir pasal ni, pasal tu. Sebab kita bermain dengan orang punya perasaan, dengan sales juga. Bukan kita seorang sales. Kalau kita seorang rugi tak apa. Kita ada orang lain rugi. So kita macam, kali kedua tu kita buat kat Johor. So Johor tu waktu tu COVID-19 baru nak naik kan. So orang pun takut nak keluar rumah. Takut nak keluar rumah. Jadi masa tu agak fail. Jadi kita rasa macam, okay, kita buat ni habis beratus-ratus ribu. Tapi kita dapat pun ciput. Jadi kita buat bisnes lain lah. Tapi saya meski dah ada dah masa tu. Saya meski dah ada. Itulah kita buat Salmon Skin kondok kan? Kondok saya meski. Air boba. Sebab dulu viral boba. Dan boba saya jamin paling sedap. Kondok saya pun sedap. Masih ada? Masih ada. Saya baru-baru ni baru balik dari Singapura. Saya buka balik kondok saya. Yeah. And dia punya sambutan lain macam. Betul lah. Cik Bia nak tanya, Salmon Skin ni, idea ni datang daripada mana? Sebab pada permulaannya, I fikir Salmon Skin ni dia wujud daripada Salmon Skin yang memang dalam detap tu yang memang your business sekarang kan. Tapi rupanya kondok ni pun melibatkan Salmon Skin juga. Adakah Salmon Skin ni makanan kegemaran Cik B? Bukan. Salmon Skin sebenarnya kegemaran mak saya. Sebab mak saya, dia pergi kedai Jepun. And dia makan, dia order Salmon Skin. Sepinggan dah RM30. Sepinggan tu ada berapa keping je.
dalam 4-5 keping macam tu. Kan? So mak saya pun macam, masa tu saya, idea bagi saya, apa kata kita buat salmon skin. Mak saya ni memang kalau dia tengok cawan cantik, jual cawan. Lepas tu dia rasa makanan sedap, jual ni. Dia akan jual benda yang boleh jual, dia nak jual je. So waktu tu salmon skin. So kita pun carilah orang yang boleh produce semua ni. So kita jumpa dekat KL. Satu kilang ni boleh buat. 2019, so COVID melanda, kita stop buat salmon skin. Kita stop. Lepas habis COVID semua, 2023 lah. Kita macam salmon skin dulu viral gila juga. Lepas tu kita stop. Waktu zaman TikTok 2023, ada beg kuning semua. Kita pun buka lah kan, salmon skin. Kita buat dekat rumah. Sebab kilang tu dia dah tutup. Buat salmon skin kat rumah sendiri biar betul. Bukan kat rumah, kat office. Office kita. Macam Cik B, I tahu you buat the kondok pun you buat sendiri. Boba pun you buat sendiri. Salmon skin ni dengan you punya order yang banyak. Saya tak boleh imagine Cik B dekat rumah, dekat dalam dapur tengah buat salmon skin untuk macam beratus ribu orang. Cukup tenaga ke tu Cik B? Mula-mula dekat office tu. Start dekat office. Waktu tu kita buka balik. Macam geli-geli je lah. Geli-geli, tak sangka pula 1,000 order geli-geli tu. Selalunya dah sehari dah 10 order, 5 order. Lepas tu macam kita jual balik kan. Lepas tu tambah meningkat. Sehari 1,000 order, 2,000 balang, 1,000 balang. Selalunya dalam 500 hingga 2,000 balang lah sehari. Kita jual. Tapi kena sentiasa buat live lah. So bila dah banyak macam tu, kita pun kita renovate kilang. Buat kilang, beli mesin dekat China semua. Buat semua sendiri. Kita beli mesin daripada kilang sebelum ni. Sebab dia dah tutup dah kilang dia. So kita pun buat semua, cari dia punya supplier sebelum ni. Sebab sebelum ni kilang tu yang buat. Kilang yang satu lagi tu yang buat kan. Kita cari supplier baru, semua baru. Kita buat sendiri. Cari staff baru. And walaupun staff ada 80 orang buat salmon skin tu pun, kadang-kadang tak sempat untuk buat satu hari tu tak sempat nak bagi semua order sebab 4 balang 20 minit buat. Wow. Yeah. That's a lot Yeah. Tapi tu bagus lah untuk bisnes kan. Apabila kita tak dapat, bukan nak cakap tak dapat tunaikan orders tu bagus. Tak. Tapi dia bagus lah. Dia kira rezeki yang ada ramai sangat yang nak order. Sampai kita punya production pun nak kena struggle nak sampaikan order tu kan. Betul. Lepas tu ada yang kita terlalu lambat sangat sebab kita memang dah cuba sedaya upaya untuk post date yang sepatutnya. Kalau tak, cancel. So dalam banyak juga order yang kena cancel. Dalam 1,000 order kena cancel. Wow. Sebab tak sempat nak buat. Dan semua tu Cik B sendiri yang macam nak kena ambil tahu, nak kena manage sendiri semua tu? Tak. Saya ada team dan juga mama lah. Mama saya lah. Shout out to Mama 3.0. Mama saya yang saya ke depan. Mama saya sebab mama saya yang akan tolong manage pasal staff semua. Saya pun ada tolong manage staff juga. Dan dia macam tu lah. Dia punya supplier. Tapi kita ada team sendiri. Iaitu sekarang ni tak payah fikir pasal supplier, tak payah fikir pasal staff. Sebab staff kita ada staff ni dia jaga. Iaitu Kak Zah. Kalau supplier kita ada yang jaga, Kak Su. So sekarang ni kita tinggal biar je. Dan dia akan running. Ya, akan running. Dan Cik B dia cakap kan, macam a lot of your friends pun kerja dengan you kan? Bukan a lot of my friend. Orang tu kerja jadi my friend. Sebab kehidupan penuh dengan kerja kan. Which makes sense. Tapi sebelum tu I nak tanya pasal satu lagi, pasal lakonan. Sebab itu adalah next step Cik B. So selepas dah habis dengan festival tu, Cik B masuk buat drama. Saya buat drama. Tapi that's my first drama. Saya out of character. Saya jadi Maria. Saya kena jadi budak yang sangat geli.
yang sangat macam gedik. So saya macam, aduh, dia contact mak saya, dia tak contact PA saya. Kalau dia contact PA saya cakap, no. Lepas tu dia contact mak saya pula macam, Cik B buatlah. Saya macam, aduh mama, tak boleh lah nak cakap no kan. Mak kan. So saya pun buat je. So saya pun berlaku jadi waktu tu first drama saya Lelaki Lingkungan Cinta. Tapi sebelum ni waktu kecil juga saya, kat sekejap, waktu kecil juga saya pernah berlaku cerita Zombie Kilang Biskut. Ya ke? Saya jadi zombie, ketua zombie. Tu macam best. Watak jadi ketua zombie tu macam best. Ketua zombie kanak-kanak. Best gila. Seronok tak yang tu? Seronok. Tapi sekejap scene dia. Tapi tak apalah. Tapi kena make up semua zombie tu kan? Kena make up. Makan masa juga. Adakah dia macam lagi fun nak buat kalau contohnya watak tu dekat dengan apa yang Cik B minat? Saya rasa kalau watak yang macam gedik-gedik ni macam okay lah, not that bad. Tapi kalau watak yang saya suka ni, watak yang macam goofy. Watak yang happy, watak yang... Kalau cerita hantu pun saya suka juga. Cerita hantu? Ya. Tak takut ke? Cik B bukan penakut? Saya pernah berlaku cerita hantu tahyul. Ya. Tu macam mana pengalaman tu? Pengalaman dia seronok sebab cerita hantu. Kita pun banyak masuk hutan, banyak masuk rumah abandoned. Lepas tu yang... Kita duduk pun dekat Perlis tau. Waktu tu syuting dalam gua pukul 3-4 pagi kan. Memang memang adventure. Cik B ni memang comel lah. Kita ada banyak persamaan. Contohnya pants dekat bawah kain baju kurung. Itu adalah persamaan kita. Tapi perbezaan kita adalah nak masuk gua memang tak. Saya pelakut tau. Pernah akut. Saya tak rasa saya boleh buat cerita hantu. Tapi kalau you nak ada geng naik motor sekali, boleh Roger. Main motor. Saya suka. Saya waktu kecil saya nak jadi juga MotoGP dengan dirt bike. Dirt biking. Dirt biking is fun. Have you tried it? Dirt bike saya waktu 12 tahun, mak saya beli saya satu dirt bike. And then you pergi kat mana untuk bawa dirt bike? Saya sebab saya punya rumah dia ada macam ni punya. So dekat kawasan rumah. Saya naik. Saya pernah jatuh basikal sampai saya pingsan. Itu tak kelakar Cik B. Macam mana benda tu boleh jadi? Waktu saya kecil saya sangat ekstrim. Saya budak yang sangat ekstrim. Sebab tu kot bibik saya geram sangat dengan saya. Janganlah cakap jatuh. Dia ni kan? Okay. Bibik saya sangat ekstrim waktu kecil. Okay. So gunung. Bukan bukit lah. Bukit gunung tak ada. Bukit kan. So saya naik basikal. Saya baru je belajar basikal. Saya tengok abang-abang saya dia turun bukit naik basikal. Saya pun sepatutnya naik motor. Saya pun macam, saya nak naik basikal. So saya pun, bukit tu tinggi tau. Bukit tu tinggi, saya pun daripada atas. Saya macam Kit Butowski. Saya turun. Tak takut ke? Tak takut. Masa tu saya kecil lagi, saya tahu apa kan. Saya turun bukit tu. Lepas tu saya pun macam, lepas tu saya nak break kan. Tekan break ke apa. Terprok. Pak. Masuk dalam semak. Lepas tu, saya punya adik naik motor dengan pakcik driver saya. Naik motor kan. Lalu, lepas tu dia kata, kenapa Cik B tengah tidur dekat situ? Rupanya saya tengah pengsan. Jap, Cik B, you pergi buat benda gila ni sorang-sorang Sorang-sorang. Sebab abang saya dah pergi dulu. So saya pun macam abang saya boleh buat, takkan saya tak boleh buat. Sebab dekat bukit tu dia jalan tar juga. Dia ada satu, apa kita panggil? Polis. You berguling ni kat atas jalan tar. Cik B, biar betul. Yes. Bahaya. Ni ada luka lagi ni. Luka, memang satu muka, badan semua berluka. Saya bangun-bangun, apa terjadi ni? Saya ingat lagi yang diorang letak saya atas kereta. Diorang tengok saya, diorang semua, apa, saya pun bangun. Saya pun cakap, apa terjadi? Tengok badan saya dah luka. Tapi tu memang seronok lah. Experience waktu kecil yang saya bercerita. Pusing-pusing. Saya pusing-pusing macam buat 360. Pop.
saya tak tahu macam mana nak react. Secara bertanggungjawab, saya rasa saya kena bagi tahu yang itu adalah idea gila. Tapi dari segi macam adrenaline tu, I boleh faham lah dia suruh. Cik B, apa kata, daripada Cik B cancelkan dunia lakonan kan, Cik B pasanglah niat untuk jadi pelakon action. Oh, sekarang tak boleh lah. Kenapa tak boleh? Kena kurus dulu. Dulu waktu tu saya lose weight sikit. Sekarang Cik B. Tapi I rasa dengan you punya personality yang suka adrenaline ni, cara yang paling terselamat untuk bergolek-golek daripada bukit adalah dalam cerita. Sebab at least kita boleh pakai rigging. Tak adalah terluka macam tu. Luka tu semua ada makeup artist untuk buat. Kan? Faham. Tapi waktu kecil tu saya memang sangat daredevil. Saya, sebab waktu neighbour saya tu semua laki-laki. Sebab itulah sekarang ni saya banyak kawan dengan lelaki, tak banyak saya kawan dengan perempuan. Sebab bila saya kawan dengan perempuan, dia macam, kita dah terbiasa dengan lelaki. Bila kita berkawan dengan perempuan, dia macam, asal dia cakap macam tu Macam dia tak faham. Macam saya terlalu kasar. Faham. And macam saya macam, alamak, dia salah cakap apa. Waktu member koyak, waktu anak member dah. Faham. So waktu kecil saya main bola dengan budak-budak lelaki. Lepas tu waktu saya naik motor tu, kita naik basikal sama-sama. Naik motor kecil tu. Jadi saya jadi macam, sebab dah famous ada motor kecil tu, saya pula jadi geng kawan-kawan saya. Nak kena lawan lah. Nak kena lawan. Faham? I yakin yang mungkin Cik B belum lagi berjumpa dengan kawan-kawan perempuan yang daredevil juga. Sebab ada golongan perempuan daredevil di luar sana. Ada je. Banyak je. Cuma tak jumpa lagi. Belum jumpa lagi. Akan jumpa. Lagi banyak you menghabiskan masa buat benda yang you suka. Lagi ramai you akan berjumpa yang memang sama kepala. Kan? Saya sangat lasak lah. Saya rasa. Lagi lasak benda tu lagi saya suka. Saya pernah mandi laut. Pernah hampir lemas lah. Banyak kali saya nak lemas. Itu tak kelakar, Cik B. Sungai, saya mandi sungai. Okey, ada restoran ni. Dia tepi sungai. Dalam sungai. Bukan tepi sungai, dalam sungai. Dalam sungai restoran tu? Dalam sungai, macam kursi, meja semua dalam sungai. Okey, faham. So, waktu tu arus dia sangat kuat. Arus dia kuat gila. Lepas tu saya pun masuk lah dalam sungai tu. Lepas tu arus dia kuat. Saya macam, alamak. Ish. Ya, macam tengah tertarik ke belakang kan? Saya pun macam cari batu. Tak nak. Lepas tu alhamdulillah saya pun macam dari situ. Orang ingat saya tengah main. Padahal saya tengah struggling macam. Lepas tu baru-baru ni ada dalam music video. Saya bawa seorang budak Gen Z. Ya. Saya jatuh motor. Tengok tak? Tengok. TV tu. Sebab saya macam nak drift tau. Saya drift. Ya. Saya ada tengok satu video tu. Dia drift ATV, angkat satu tayar. Saya pun nak cuba. Saya terlupa ada budak kat belakang. Saya pun, pok jatuh. I ingat benda tu macam adalah macam lakonan ataupun buat untuk music video. Bukan. Rupanya tu betul-betul jatuh. Betul. Sebab saya tengok video orang ni buat ATV, dia angkat satu tayar. Saya pun macam, ni mesti gempak ni kalau saya buat. Kalau dapat buat untuk music video kan. Saya pun buat, pok jatuh. Lepas tu terlupa ada Gen Z kat belakang saya. Kesian Ara. Terlupa ada Gen Z kat belakang saya. Tapi Cik V daripada kecil kan bawa motor. So semua tu macam at least you tahulah macam mana nak bawa kan. Yeah. I tak tahu macam mana kita dah boleh masuk topik lasak daripada topik apa yang kita cerita tadi. Drama. Drama. Jauh kita orang pergi kan. Betul, jauh. Tapi I rasa apa yang menarik pasal Cik B, yang persamaan dalam semua cerita yang Cik B share kan, adalah perangai berani. Berani tu memang nak kena ada. Dan dalam career Cik B pun ada banyak kali yang Cik B kena jadi berani. For example, musical lawak superstar. Yeah. Itu memang kena berani lah Cik B. Betul. Itu musical lawak superstar tu saya macam itu benda paling dalam industri saya rasa paling ni lah. Paling seram. Tambah-tambah waktu tu saya buat waktu COVID. Mana ada penonton, mana ada orang nak sorak. Tak ada. So semua sorak kat rumah je. So bila buat lawak, krik. Yeah. So perasaan tu okay. Kalau juri pun,
Kalau juri bila dengar orang bagi tepuk, Semangat tepukan. Untuk juri pun diorang terinfluence kan dengan benda ni. dia Betul? terinfluence. Kalau krik-krik, mana dia orang nak influence kan? Macam Diorang kena judge sendiri lah. kena judge sendirilah. So saya dapat masuk sampai semi-final. Ya, betul. Semi-final. Ada tersalah sikit lah waktu nak final tu. Tersalah sikit, so tak dapat masuk final. Tapi Alhamdulillah semi-final. Ya, untuk sampai dekat sejauh itu. Honestly, Cik B, untuk masuk ke dalam program tu, you are kind of a crazy genius. Thank And you. I kind of like it. Because Thank you. dia memang serap. Dia memang serap. I rasa komedi adalah benda yang paling susah untuk orang buat. Betul. Nak buat orang gelak ni susah. Ya. Tapi waktu saya masuk Musical Award Superstar tu, first round, saya dapat 5 star. Ya. 5 star. Orang lain semua 4 star paling tinggi. Tapi tim kita orang 5 star. Cik B, sebagai seorang artis kan, kita boleh nampak daripada your music juga yang macam you have like kebolehan untuk buat dua-dua. Kadang-kadang kita akan nampak orang yang suka buat branding yang ceria je. Ada setengah yang suka deep, ballad lah sampai ke habis kan. Tapi Cik B seorang yang menarik sebab you reti buat dua-dua. Ada lagu yang macam you deep, ada kadang-kadang macam contoh Musical Award Superstar, you light, you funny. Dalam lagu pun kita boleh nampak sudut yang kelakar yang daripada Cik B dengan very uplifting. Mana satu yang lagi dekat dengan hati ataupun memang memerlukan dua-dua untuk jadi seorang artis? Saya perlukan dua-dua. Tapi kalau boleh saya nak yang happy go lucky saya. Saya suka jadi goofy. Saya memang tak tahulah kalau dengan kawan-kawan saya, diorang saya cakap apa pun diorang gelak. So dia macam bila dia ego boost tau. Macam aku lawak. Dia macam buat kita happy. And kalau yang sedih-sedih tu, macam emo-emo tu, saya rasa macam tak perlu ada pun tak apa sebenarnya. Sebab Betul. Ya tak perlu ada itu. Mungkin dalam lagu boleh. Tapi kalau nak tunjuk macam kita punya diri ni macam emo ke, tak lah. Sebab kita pun adalah seorang yang influence orang lain. Kita nak orang lain jadi happy juga. Betul? Yeah. Betul. Cik B, recent ni, I ada dengar satu podcast ni. Bukan podcast ni, tapi I ada dengar satu podcast yang macam podcast Mat Salleh, I pernah dengar kan. Dia cakap, kalau kita terlalu melayan ataupun terlalu mengambil masa untuk fikir pasal benda-benda yang negatif yang mungkin pernah berlaku dekat kita ke apa, kita akan terinfluence dengan diri kita sendiri kan. Betul. Dan benda tu akan jadi macam lagi deep untuk diri kita. Betul. Kan? Sebab itulah saya macam nak buang sifat rasa sedih tu. Untuk cari peace. Kita kena, okey lah, benda yang berlalu dah berlalu lah. Tak boleh kita nak ada time mesti pergi patah balik belakang. Ya, memang tak. So kita, apa yang kita boleh buat adalah kontrol masa depan kita. Masa lalu tak boleh. Jadi kita kena happy untuk masa depan kita dan jadi terbaik untuk masa depan kita. Betul? Yeah. Okay. Sekarang kita nak cakap pasal lagu. Ini mungkin, adakah ini macam benda yang Cik B buat yang paling dekat dengan hati? Ya, lagu adalah benda yang paling dekat daripada paling dekat hati Cik B. Sebab daripada kecil memang Cik B minat lagu, especially rock. Ya, rock. Rock. Yeah. Waktu kecil rock, besar-besar rap. Rap. Okay, Yeah. dia macam dia ada evolution dia sendiri kan. Okay, dalam semua lagu yang Cik B pernah keluarkan, mana satu yang, boleh ke tanya soalan macam ni kepada artis? Macam susah nak jawab. Mana satu yang paling favourite? Ada ke favourite? Favorite artis. No, favourite lagu yang Cik B pernah keluarkan. Favorite lagu. Saya sebenarnya kan, saya ada 2 lagu je. Yang lagu lain tu semua macam lagu raya. Serius. Tapi tu kira lagu juga kan, lagu raya. Okey lah, yang favourite saya lagu Tolonglah. Tolonglah yang first tu. Yang first tu. Tu deep Cik B. Ya, tu deep. Saya at least satu tu je lah. Saya rasa macam nak tunjuk dekat orang yang saya pun ada masa silam saya juga. Bukan saya macam happy macam tu je. Waktu tu kecil lah. Tapi mungkin dia macam anggapan orang di luar sana.
Macam mana Cik B hadap dengan benda ni? Sebab orang nampak macam Amy sendiri yang tak pernah berjumpa dengan Cik B sebelum ni. Sebelum kita dapat peluang untuk bercakap, mungkin anggapan ramai di luar sana macam, wah bestnya jadi Cik B, bestnya nak ada seorang ibu macam DSV yang sangat happening, sangat cool, business pun boleh buat sekali, travel pun boleh buat sekali. So orang akan anggap macam kehidupan Cik B adalah kehidupan yang sangat senang. Dan itu tak real lah. Sebab tak pernah ada manusia dalam dunia ni yang hidup tanpa cabaran, tanpa dugaan masing-masing. Kan? So adakah macam anggapan orang tu buat Cik B rasa macam I nak kena bagi tahu juga cerita sebab dia tahu. Betul. Saya macam nak juga diorang tahu yang saya pernah lalui benda-benda macam ni. Walaupun orang cakap, oh aku lalui lebih daripada kamu macam tu. Tapi itu semua everyone face diorang punya problem, masalah sendiri. And diorang anggap saya ni macam tak pernah ada masalah. Hidup-hidup terus senang, terus sudu emas. Kan? Jadi masa tu rasa macam, diorang tak tahu tu saya punya masa silam, kenalah beritahu diorang. Tapi kalau saya boleh go back, saya tak nak beritahu lah. Ya? Ya. Kenapa? Sebab saya rasa macam that's not really mature for me untuk bagi tahu. So, saya rasa macam waktu saya tulis Twitter tu semua, saya rasa saya emosi. Kan? Saya rasa emosi baru lepas kecau macam, korang tak tahu apa yang aku tahu. Macam aduh, bila tengok balik ada cringe. Tapi time tu you umur 17 ke 16 ke, you were young. Ya, semua orang ada darah muda. Kan? Ada episod sendiri. Cik B, yang you jumpa kesedaran ni pada usia 20 tahun, I tak tahu macam mana nak bagi tahu you. I ada kenal lah ramai orang yang 30-an, 40-an yang belum belajar lagi untuk kawal emosi. Jadi, untuk you berada dekat tempat yang you berada sekarang dalam kehidupan you dan dah tahu benda ni, dah belajar macam mana nak kawal emosi semua tu, you hebat Cik B. Terima kasih. You sangat special tau. Terima kasih. That's really cool. Thank Amy you. sendiri 10 tahun lagi tu daripada Cik B. Kadang-kadang I pun buat benda yang sangat emosi. Kadang-kadang I kena macam duduk kat situ macam, lah tak boleh lah macam ni, tak logik kan. Kita tak boleh lah macam sentiasa kalah dengan emosi kita. Dan kita takkan grow. Betul tak? Kita jangan emosi sangat. Stay strong guys. Tapi boleh je emosi. Boleh je, tak salah. Cuma kalau kita dah akan meningkat dewasa, kita akan rasa benda tu macam, sepatutnya aku tak payah duk macam tu. Yeah. Faham? Interesting. Okay. So, pasal lagu. Satu lagi yang I nak tanya. Cik B tulis ke lagu tu sendiri? Dari segi macam your rapping, semua tu. Macam mana Cik B belajar? Macam mana nak tulis ataupun macam compose? Saya kalau buat tulis lagu, waktu saya tulis lagu, yang selalunya saya akan tulis lagu yang sedih-sedih, lagu happy, saya jarang buat. Ada buat tapi jarang lah. Waktu tu saya macam baru kena marah dengan mak ke, baru something happen ke yang buat kita sedih kan. Barulah kita ada macam buka notes, tulis lyrics apa semua. Dan sebab sebelum ni saya pernah dengar rap juga, so kita belajar lah cara diorang nyanyi, cara diorang bar. So kita pun senang je cari bar. Sebab kita kan Melayu, lepas tu campur dengan English, lagi senang cari bar. Untuk cari yang rhyming tu dalam ujung tu kan. Sebab ada banyak perkataan yang kita boleh pakai. Betul. Cik B, boleh saya tanya you soalan yang agak peribadi? Sebab I tahu benda ni macam rahsia untuk you, tapi you dah cerita sikit dengan I kat luar. Tapi I nak tanya juga sebab I rasa you sangat berbakat. Okay. So, kita ada discuss lah dekat luar pasal music, pasal rap, sesuatu yang Cik B sangat minat. Dan Cik B ada bagi tahu yang sebenarnya you tulis banyak rap yang you tak keluarkan. Betul. Saya banyak lagu rap yang saya buat dan saya simpan je. Kenapa? Sebab saya rasa macam, okay, jujur lah. Saya rasa macam ini hanyalah hobi saya dan saya tak berbakat sangat. Biar orang lain yang berbakat pergi ke depan. Sebab saya ni kalau buat lagu rap,
bukan nak kata confirm viral. InsyaAllah viral. So macam orang lain akan macam dia ni nyanyi biasa-biasa tapi banyak views. Tak fair lah macam ni. So sebab tu lah saya rasa macam saya patut simpan saya punya rap. Kalau macam betul-betul sedap, betul-betul boom, betul-betul kebabung, baru saya release. Kalau macam biasa-biasa ni biar untuk telinga sendiri dan telinga kawan-kawan je dengar. Apa pendapat Mama pasal Cik B punya rap? Oh, mama saya dia nak saya jadi rapper tau. Mama saya lepas pergi Spain, lepas Barcelona ni dia nak suruh saya belajar dekat New York supaya saya jadi rapper. Cik B tak minat ke? Minat. Dia suruh saya kawan. Mak saya punya cita-cita ni sangat-sangat tinggi. Dia nak suruh saya kawan dengan Travis Scott lah. Dia nak suruh saya kawan dengan rapper-rapper. Semua tu supaya saya boleh jadi rapper lah. Ya, mak saya nak suruh saya cakap. Mak saya cakap, nanti kawan lah dengan suami Kylie Jenner tu. Ya. Cik B tak nak ke? Tak. Bukan saya tak nak. Cuma agak impossible. Tak boleh sebab dia Travis Scott. Sebab ada Travis Scott. Hello, you Cik B tahu? Tapi jauh beza Travis Scott dengan saya. Saya ni di Malaysia je, Travis Scott satu dunia. Tapi Simon Skin tu dah export. So sekarang nak kena export bakat rapping pula. Nanti saya suruh Travis Scott promote. I nak sangat tengok commercial Travis Scott bersama dengan Simon Skin Cik B. Collab, duet. Yeah. Okay, ni ikhlas apa yang saya rasakan. Saya rasa dalam dunia ni kita jangan fikir terlalu banyak pasal apa yang orang cakap. Betul. Mungkin untuk kedudukan Cik B, dia jadi lagi complicated. Complicated dengan cara yang mungkin saya tak boleh imagine. Sebab my mum and my dad, diorang tak terlibat dalam entertainment. So apabila saya bermula dalam career I, tak pernah ada orang yang nak kaitkan I dengan my mum, nak cakap macam, oh benda senang untuk I. Tak ada siapa yang rasa benda tu lah. Dan mungkin situation Cik B tu lain. Tapi kita semua dalam dunia ni dikurniakan dengan rezeki masing-masing. Dan rezeki you bukan sesuatu yang you patut minta maaf dengan siapa-siapa. Yeah, your mom is DSV and she is cool. Tapi jangan sorokkan bakat sendiri sebab takut dengan pendapat orang lain. Kalau you ada peluang, buat. Kalau ada peluang, betul. Mak saya pun cakap kalau ada peluang buat. Mana tahu peluang ni tidak akan datang lagi. Ya. Saya nak buat cuma kena tunggu the right time lah. Kena tunggu the right time. Ya. Faham? Tahu tak kenapa I passionate macam ni? Sebab tadi kat luar, Cik B ada mainkan satu lagu rap yang best. Dia best, Cik B. Thank you. Secara tak bias. Thank you. It's good. And lagi banyak kalau you ambil peluang tu untuk belajar dekat New York, dia akan jadi lagi best lah. Faham. Sebab bakat ni adalah sesuatu yang kita kena train juga. Sebab mak saya ni dia kalau dia tengok apa yang saya suka, macam kalau saya suka main game, dia nak buat game untuk saya. Cik B, jom kita buat game. Supaya Cik B boleh main game dengan sambil berbisnes. Cik B nak jadi rapper. Okey, kita jadikan Cik B rapper, kawan dengan Travis Scott semua. Macam tu lah mak saya punya impian. Dia selalu doakan saya. Dia doakan saya supaya saya dapat member dengan Travis Scott, dapat ada private jet, selalu naik yacht. Dia betul mak saya. Okay. Mak saya memang dia doakan saya macam tu. Selalu macam, ya Allah, bagilah Cik B ada private jet, ada yacht, kawan dengan rapper-rapper yang dia nak. Okay, iced out. Ya. Faham? Tapi adakah macam benda tu jadi pressure untuk Cik B? Saya rasa saya tak pressure sebab benda tu saya minat. Ya. So benda tu tak pressure. Benda tu akan jadi seronok. Kan? So tunggu apa lagi? Apa lagi? Mungkin after raya. Mungkin after raya. After raya boleh consider. After raya boleh consider lah. Tapi I tak sabar nak tengok. Sebab I rasa macam kalau inilah cabaran kita semua sebagai manusia dalam dunia ni kan. Untuk mengatasi kita punya diri sendiri. Betul. Kan? Betul. You can do this. Thank you so much. Yeah. Okay, cool. Dia dah jadi macam, wow, dia dah jadi macam pesanan daripada makcik kan.
Tak apa, kita move on. Okay, so untuk lagu-lagu yang Cik B buat, biasanya berapa lama untuk Cik B macam habiskan satu lagu? Contohnya macam lagu yang Cik B main kat luar tu, berapa lama nak settlekan the lyrics, the music, semua tu? Dalam duduk kat PC, buat setengah jam. Tu je. Faham? Setengah jam? Setengah jam, 1 jam macam tu. Tu laju. Tapi macam kalau penat macam setengah jam, lepas tu besok sambung. Macam tu. Tapi sekejap apa. 1 jam, setengah jam. Paling lama pun 2 jam. Tapi 2 jam tu macam 1 jam hari ni, besok 1 jam lagi. Mungkin dia lagi senang apabila kita minat sesuatu kan. Betul. Lagi laju benda tu boleh bergerak kan. Betul. Patient. So sekarang tengah busy dengan Salmon Skin, tengah busy dengan lagu. Macam mana Cik B belahkan masa nak jaga semua benda ni pada satu masa? Saya belahkan masa sebab sekarang Salmon Skin pun bergerak dengan sendiri. So dia tak ada yang kita perlu buat adalah buat video dengan buat live je. Tu je. Supaya tarik viewers, tarik orang beli. Customer juga kan? Customer yang nyanyi ni adalah hobi je. Hobi kalau saya ada masa lapang, saya buatlah kat rumah. Sekejap, itu je. And sekarang ni saya banyak travel lah. Tahun ni je saya dah naik berapa, setiap minggu lah naik kapal terbang. Ni baru bulan 3. Ya. Kan? Setiap minggu naik kapal terbang. Pergi Brunei, Singapura, Indonesia. Tapi kan Taman Raya ni ada banyak bazar, ada banyak festival, ada macam-macam kan, event, semua nak kena attend kan. Betul. Tapi sebelum kita sampai dekat tahun ni, Cik B pun baru lepas sambung belajar dekat Spain. Ini pun satu sebenarnya question mark, sebab biasanya orang pergi belajar so that diorang boleh graduate and then buka business dan harap-harap business tu akan berkembang lah. Tapi untuk Cik B macam terbalik pula. Dah ada business, dah ada lagu, kenapa pilih untuk sambung belajar? Sebab sebab saya baru umur 20 tahun. Mana tahu saya rasa macam kalau nak belajar tahun ni lah. Sebab kan tahun lain saya akan lebih fokus pada bisnes. Tak ada masa nak belajar. Takkanlah saya nak belajar umur macam 23, 24, 25. Saya nak ada experience belajar. Masuk uni, masuk college macam tu. Just nak experience. Cik B belajar apa hari tu? What course? Saya belajar language dengan bisnes. Nice. Yeah, very cool. Thank you. Macam mana pengalaman nak pergi kat Spain? Adakah dia lain sebab buat kali pertama mungkin dalam kehidupan Cik B tak ada siapa kenal. Kalau you keluar, you ada anonymity yang mungkin you kurang dapat dekat Malaysia. Oh, saya dekat Spain tu, saya kalau dekat Malaysia, kalau saya nak keluar, saya akan keluar at least 3 orang keluar, 4 orang keluar. Dekat Spain tu saya jalan sorang-sorang, naik train sorang-sorang. Macam kita tak rasa spotlight effect tau. Kalau dekat Malaysia ni kita rasa macam orang tengok macam kita pun kena behave, apa semua. Rasa macam orang pandang-pandang kita, tak gambar kita senyap-senyap macam tu. Faham. Tapi dekat Barcelona ni kita rasa, yelah sebab bukan negara kita, orang pun tak kenal. Saya rasa sangat free. Dan saya rasa macam saya ni orang biasa. Orang biasa yang tak ada populariti lah. Tak ada spotlight. Jadi benda tu alhamdulillah rezeki saya lah. Rezeki saya lah saya ada populariti kan. Daripada mak saya juga populariti ni. Dan ya, bila saya dekat sana saya ada peace sedikit lah. Tapi itulah rezeki dia juga. Macam peace pun rezeki, populariti pun rezeki juga. Yeah. Jadi saya rasa untuk 3 bulan saya dekat sana, saya recharge. Ya, recharge. Dan belajar Spanish sikit. Belajar Spanish. Yo hablo español un poquito. Muy bien. Muy bien. Gracias. Oh my god, best. So ada plan tak nak pergi balik ke? Ada plan tak dengan kawan-kawan kat situ? Ada plan. Mungkin negara lain pula. Oh. Ya, sebelum ni Spain, maybe lepas ni Itali ataupun New York. Yeah. New York tu pergi berkawan dengan Travis Scott. What's up gang? Roger Travis Scott. Yo, what's up?
Travis Scott mana tahu kan. Travis Scott tengah tengok kan. Mungkin Kita tahu. nanti bila episod ni keluar, I akan pergi dekat DM Travis Scott, akan hantar. Yo Travis Scott. Yo, I'm your biggest fan bro. Gen Z. Yeah. Dia Gen Z ke? Tak, dia tua. Macam tapi Kylie Jenner okay lah Gen Z kan? Okay lah, boleh lah tu. Boleh lah. Bertumpang. Dia Zillennial. Zillennial Ni wujud ke Cik B? tak pernah dengar. Saya tahu millennial dengan Gen Z je. Baiklah Cik B. Tak apalah kalau macam tu. Saya suka claim Zillennial sebab at least saya rasa macam dapatlah rasa Z tu. Tapi kan pernah jadi Gen Z sebelum ni. Pernah? Bila? Tak pernah jadi Gen Z. Saya tak boleh jadi Gen Z. Saya tak layak. Oh. Ada TikTok. Pura-pura jadi Gen Z adalah. Tapi kita punya TikTok tadi. Dekat TikTok kita tadi lah saya jadi Gen Z. Kami budak Gen Z. Ya. Okay, so speaking of kami budak Gen Z kan, kita dah sampai dekat tahun 2025. Pertama sekali, this has been a busy year for you. 2025 baru bulan ketiga, bulan keempat bila episod ni keluar. Tapi dah menang anugerah. Dah, macam mana hari tu style? Saya tak sangka lah saya menang anugerah wanita muda tu. Ya. Sebab saya banyak lagi wanita muda dekat Malaysia ni yang berbakat, yang bagus. Tapi saya tak sangka saya menang. Yang saya pun macam, do I deserve this? Faham? Macam sebab saya pun macam, saya dalam macam ganas. Macam ni tak gelis sangat. So saya pun macam, orang lain kot deserve this. Tapi saya macam rasa tak tahulah nak cakap macam mana. Rasa macam tak deserve. Tak deserve? Ya. Kenapa pula? Sebab ramai lagi wanita muda yang hebat dekat luar sana. Faham? Tapi dunia kita besar. Cukup ruang untuk kita semua jadi hebat. Betul. Kan? Betul. So itulah masa Cik B untuk jadi hebat. Yeah. Yeah. So thank you kepada yang memberi saya anugerah wanita muda tu. Saya tak tahu lah. Bila saya cakap pasal anugerah wanita muda ni, saya rasa macam a bit awkward. Faham? Dia rasa awkward bagi saya sebab saya ramai orang cakap dekat komen, dia tak macam wanita pun kenapa menang macam tu. Ya. Kau ngajarnya. Tapi saya rasa benda tu lawak lah. Ya. Ya. Faham? Tapi yang kelakarnya adalah kita sebagai wanita, kita tahulah apa definition seorang wanita tu. Betul. Siapa cakap sebabkan kita suka motorbiking tu kita tak layak nak jadi wanita? Itu memang tak logik lah. Betul. So dia susah kan? Sangat susah untuk berada dekat satu position di mana orang rasa dia lebih kenal you daripada you kenal diri you sendiri. Betul. Daripada social media, orang dah tahu macam, Cik B ni macam ni. Kan? Padahal apa yang diorang nampak, soalan sebenarnya pasal social media. Apa yang orang nampak dekat social media pasal Cik B tu, adakah itu sejenis persona ataupun dia macam mana yang Cik B anggap diri Cik B dekat social media? Saya dekat social media tu selalu saya tak fake lah. Saya macam mana orang tengok saya kat social media tu, macam tu dah saya. Kalau orang kenal saya betul-betul, dia orang dapat that part of me. Yang macam seronok. Kawan dengan saya seronok tau. Dapat comedian. Yeah, that's the vibe. Yeah. Saya memang tak tahulah, kawan saya cakap lah, seronok kawan dengan saya. Yeah. Sebab saya ni lawak, suka belanja, macam tu lah. Tapi saya pun selalu kena betray juga. Ya. Ya. Kita, sebab tu lah sekarang ni, kalau perasan saya buat Gen Z ni, saya cakap hashtag skufu. Sebab bila kita nak berkawan dengan orang ni, kita kena kawan dengan orang yang sekufu dengan kita. Bukan daripada segi duit, tapi dari segi mentally. Apa maksud tu? Maksud dia adalah, saya tahun lepas lah, saya banyak kawan. Saya macam buka saya punya circle untuk orang jadi kawan saya. Kan sebelum ni saya macam, bukan nak kata apa lah, tapi saya macam tak kawan sangat dengan orang KL. Faham? Kan, sebab saya orang Ipoh. Orang KL ni dia macam, bukan nak kata apa. Tapi, bukan nak kata apa. Tapi saya orang Kelang.
Jadi saya tak terasa. Saya minta maaf kepada semua orang KL. Tapi saya pindah KL time saya umur 12 lah. So saya dah orang KL dah sekarang. Tapi faham apa yang Cik B maksudkan? Macam apa, tak sama lah, tak sama mentality kita orang tak sama. Jadi yalah, banyak salah faham, banyak tu, banyak ni. Lepas tu ada seorang best friend saya ni mencuri. Banyak terjadi. Mencuri. Best friend saya belikan dia iPhone, dia mencuri. Phone dia rosak, saya bagi dia iPhone. Lepas tu hari yang sama dia curi hoodie Balenciaga saya. Dia curi tu, dia curi ni, banyak benda dia curi. Sebab saya bagi lah, dia datang rumah saya sebab dia memang nampak baik. Tapi nampak baik diam-diam pula. Dia nampak sangat baik, tapi dia habit dia kot. Dia cakap tu habit dia. Jadi saya cut off lah. 2024 memang saya jumpa banyak orang yang, sebab social experiment je bagi saya. Sebab saya nak berkawan dengan orang. Faham. So saya pun macam buka lah hati saya, buka circle saya berkawan dengan orang. Tapi saya kena juga berkawan dengan orang sekufu. Macam sekarang ni, best friend saya Khadijah, anak Datuk Alif Syukri. Itu paling sekufu saya rasa. Sebab dia pun ada parents macam tu. Dia pun macam tu. Kita sama-sama boleh faham each other. Datuk Alisha Dezek, Aziz. Dia orang pun macam child actor daripada kecil lagi, industri. So kita orang saling memahami satu sama lain. Macam contohlah orang yang tak sekufu dengan saya. Contoh saya buat video kan, contoh dia orang akan cakap asal kau cringe sangat kan. Sebab dia tak faham yang kita ni nak buat untuk kita punya business, untuk kita punya branding. Dia orang tak faham. So sebab tu saya cari kawan sekufu sekarang. Dan macam mana Cik B tahu siapa yang boleh dipercayai? Siapa yang boleh dipercayai susah sangat kita tak tahu. Susah sangat. Sebab sebelum ni saya percaya seorang ni, saya sangat-sangat percaya dia. Tapi dia pun dah betray saya macam tu. Yang mencuri tu lah. Dia mencuri. So saya pun macam kena cari yang tak mencuri lah. Contohnya macam kaya buat apa nak curi? Faham. Betul tak? Faham. Shout out to budak Gen Z, my best friend. Yeah. Yeah. And tahun ni you ada buat lagu dengan your best friends. Yeah. Macam mana proses? I tengok the music video, you guys nampak macam enjoy sangat. Macam walaupun di kerja, walaupun you guys semua sama kepala untuk jalankan satu benda yang commercial juga, tapi you guys had a great time buat music video tu. Sebab waktu saya dekat sana, kita orang macam try to, mula-mula semua awkward dengan saya. Semua orang takut dengan saya tau. Dia orang kata first impression, dia ingat saya ni gangster, takut kena marah dengan saya. Ya, sebab saya pun dah macam 20, dia orang pun baru 16, 17 macam tu. So, dia orang takut dengan saya. So, tak bercakap lah. Dah hari pertama, 2 tu tak cakap. Dia orang pun nampak macam Kak Iwat. Rupanya dia orang malu. Dia orang Kak Iwat, dia orang malu. Kita kadang tengok orang macam Kak Iwat, sebenarnya kebanyakan artis nampak Kak Iwat, tapi dia orang malu. Ya, betul. So, saya pun macam try lah macam apa, selalunya saya malu, saya introvert, saya macam kena orang datang kat saya dulu baru saya cakap. Tapi saya macam tak boleh, biar saya datang dulu kat dia orang. Saya datang sebab saya sebagai lebih dewasa, saya datang, saya make friend. Tengok kita klik sangat-sangat. Dan saya, walaupun saya duduk Ipoh jauh daripada dia orang, saya macam setiap minggu jumpa dia orang jugalah sekarang. Ya. Best lah. Best. Memang best kawan dengan dia orang. Lagi satu, Khadijah, dia kita ada WhatsApp group. Kita selalu buat lawak, something goofy. Send video lawak lah apa semua. Itulah betul-betul sama kepala, sama goofy, sama everything lah. Yeah. Suka rap juga? Khadijah. Yeah. Dia suka lagu style, dia suka rap lah saya rasa. Oh. Semua tu dia okay je apa-apa lagu. Oh. Yeah. Bolehlah jadi best friends. Boleh jadi best friend. Faham. It makes sense. Okay, so what's next lah cerita dia. Sekarang I rasa macam you dah masuk a new chapter of your life. Dah balik daripada Spain. Dah buka ruang untuk banyak lagi benda yang Cik B boleh buat. Dah
move on secara personal juga, dah buka satu chapter baru di mana mungkin you akhirnya terjumpa dengan orang yang paling sesuai untuk jadi kawan. Apa yang seterusnya yang Cik B nak capai? Apa yang saya nak capai? Saya nak capai adalah impian mama yang di-expect untuk saya. Which is? Kawan dengan Travis Scott. Kawan dengan Travis Scott Scott lah. Itu je lah yang tinggal. Betul? Lepas tu saya nak buat produk baru. Saya nak buat produk. Okay lah. Saya tengah buat formula. Bukan saya tengah buat formula daripada Korea semua. Saya nak try diri. Saya nak pakai untuk diri saya dulu. Kalau menjadi saya baru jual. Dia skincare? Skincare dengan health. Oh, cool. Saya akan pakai dulu. Saya sendiri akan jadi testimoni. So saya baru pakai sebulan. Alhamdulillah ada perubahan lah badan lah. Ada perubahan. Jadi kalau okay settle, saya akan keluarkan. Sebab saya nak yang terbaik untuk orang lain. Kalau tak, saya tak akan jual. Betul. Saya tak akan jual benda yang macam just menguntungkan diri. Tapi tak menguntungkan orang lain. Betul. Saya nak. Sebab saya akan rasa bersalah. Faham? Itulah cara yang terbaik kan untuk buat bisnes. Yang Betul. bisnes yang bertanggungjawab. Betul. Kan? Bertanggungjawab. Betul. I'm excited for your next product. Yeah. I'm excited untuk you punya kolaborasi dengan Travis Scott yang akan datang juga. Nanti saya ajak Travis Scott datang sembang. Tapi kalau Travis Scott kalau Travis Scott datang sudah sembang, Cik B kena datang jugalah. Yeah. Kita buat round 2 episode Cik B dan Travis Scott. Boleh. Kenapa? Sebab nak promosikan diorang punya lagu single yang akan keluar bersama-sama. Betul. Vibes. Okay, sebelum kita habiskan episod kita untuk hari ni, kita ada rapid fire segment. Are you ready, Cik B? Yes. Okay. Agak-agaknya, berapa banyak collection hoodie yang Cik B ada? Lebih daripada 50. Okay, faham. Logik. Saya hypocrite kalau I judge Cik B sebab baju I pun banyak. Cik B dah tengok kan? Saya tengok tadi. So faham. Okay, logik. Okay. Logik. Okay, next one. Moment paling favourite pasal Hari Raya yang Cik B paling suka? Waktu saya bagi duit raya kat budak-budak. Oh, itu very sweet. Okay. Cik B punya fashion inspo yang pertama tu siapa? Alamak. Playboy Carti lah. Playboy Carti. Playboy Carti. Very, very edgy, very streetwear, very vibes. Yeah. Okay, I like it. Okay. Favourite TikTok sound Cik B? Favorite TikTok. Hanyalah kamu yang aku mau sayangku. Okay. Interesting choice. Dia macam lagu yang agak deep juga. Garam dan madu. Malam chaos ini. Okay lah. Yang tu yang memang on repeat lah untuk semua kan. Okay, seterusnya. Favorite emoji Cik B dan kenapa? Favorite emoji saya yang cair tu. Yang cair macam Yang melting. melting Tu. Dan kenapa? Sebab dia macam, selalunya saya macam tambah-tambah waktu hari puasa ni kan. Macam selalu saya tak dapat buka puasa sekali. Lepas tu melting. Macam serba salah macam tu. Alah, okay, faham. Okay, seterusnya. Game favourite Cik B? Game Valorant. Okay, yang ni Cik B kena borak dengan adik I. Ya, dia Gen Z juga. Dia betul-betul Gen Z. I Gen Z tipu. Tapi dia suka main game tu. Valorant. Okay, seterusnya. Ni sebagai Chief Goofy, expectation I sangat tinggi tau untuk yang ni. Cik B nampak stress. Teka-teki favourite. Teka-teki favourite. Teka-teki favourite Okay, saya ada banyak teka-teki. Banyak Sangat teka-teki. Okay. Okay, saya baru dapat teka-teki tadi. Okay. Saya dekat dalam kereta masa orang datang. Cik Bin, saya nak bagi teka-teki. Okay. Dalam banyak-banyak shampoo apa untuk orang Cina? Syaz tahu ke jawapannya? Apa? Mana ada conditioner? Kata Itu bukan shampoo. Kau okay tak, Syaz? Tolonglah. Okay, apa jawapannya? Sunset. Sunset.
Sorry. Tak, dia kelakar. Dia memang kelakar. Cuma dia macam joke-joke hamba. Okay. You nak tahu I punya? I tak tahu siapa punya lagi worse. Joke Cik B ataupun joke Amy. Okay. What kind of haircuts does a bee get? Basket. Macam mana you boleh teka? That's so easy. Stop. Okay. We level up. Okay, next level. Let's go. Dalam banyak-banyak binatang apa yang pandai nyanyi? Bee lebah. Salah. Huh? Lion. Sebab? Singa melambangkan keluarga bahagia. Dalam banyak-banyak binatang apa yang kalau dia jadi penyanyi, dia akan nyanyi yang paling kuat? Hippo. Salah. Apa dia? Lebah. Lebah is bee kan? Lebah. Apa? Tahu tak kenapa? Sebab dia bising. Okey, saya pula. Okay. Ini kita jadi battle. Kita rap battle. Tapi bukan saya rap ada banyak teka-teki. teka-teki. Okay, jom kita go. Ada seorang pasangan suami isteri. Dia dah kahwin 5 tahun. Dia dapat anak. Dia namakan anak dia Amalia. Kenapa? Dia banyak tengok Studio Sembang. Salah. Apa dia? Sebab anak dia perempuan. Sekejap. Ada sesuatu yang saya tak dapat ke? Sebab anak dia perempuan? Ya. Adam lelaki. Serius lah? Okay. Okay, jom next. Let's go. You go. Oh, my go. Okay. Your turn. Tapi you tahu tak? Okay, I ada satu. Dia pasal binatang juga. Apa yang kita panggil ikan yang suka rap? Ikan skrap. Ikan paus. Tak, itu ikan kalau kita nak suruh dia berhenti. Ni ikan yang suka rap. Ikan siakap. Salah. Nak tahu tak jawapan dia? Swim shady. Saya tak tahu ikan apa tu. Itu kan ikan lah sama dia. Swim shady. Oh, okay. Sebab ikan berenang, ikan swim. Okay. Cik Vida nak kalah. Okay, jom. Let's go. Kalau kelapa, dia sekali je tak tahu. Kelapa dengan durian jatuh atas kepala, mana lagi sakit? Durian. Kepala. Dia ni. Lepas saya bagi jawapan baru dia macam obvious. Obvious sangat. Tapi I kena scam. Tahu tak meriam buluh? Apa? Meriam buluh. Ya. Tahu kan meriam buluh? Pecun meriam buluh. Waktu raya, main meriam buluh. Saya bakar. Bakar tak meletup. Saya dah bakar. Lari bakar-bakar tak meletup. Rupanya saya bakar lemang. Cik B, is this a true story? No. Saya takut tahu. Saya takut tahu dengan cerita Cik B. Saya tak tahu mana satu betul, mana satu tak betul. Sebab semua macam fantastic tahu. Fantasia betul cerita Cik B. Ada satu yang dia rolling, dia guring daripada the top sampailah ke bawah a hill dengan tar semua tu. Saya tak terkejut kalau dia main mercun. Lepas tu last benda tu lemang. Saya waktu di Pavali. Dia cerita betul ke tak? Betul-betul. Okay. Main mercun, tahu mercun bateri. Ya. Yeah. Bakar. Kita tak bakar. Kita main kat padang lah. Jauh daripada kawasan rumah. Selamat lah. Bakar waktu campak. Pow. Ya. Yeah. Waktu tembak. Cang. Semua merata-rata tembak. Cerita betul? Betul. Lepas tu apa? You guys main dodgeball dengan mercun? Ya. Macam, Main dodgeball yang mercun. Oh, lari. Cik B, kalau Cik B datang open house Amy rasa Amy je lah yang settlekan mercun tu lah. Cik B datang je lah sebagai guest. Saya sangat suka main mercun. Oh. Mercun, tambah-tambah saya kawan dengan berbilang bahasa. Indian, Chinese. So, setiap kali di Pavali saya datang pada orang main mercun. Chinese pula baru-baru ni saya main mercun dengan diorang. Saya belajar diorang mercun yang besar gila gedabak. Main
Pop, 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 pop. Tapi you guys kena hati-hati kalau nak jemput Cik B datang rumah untuk main mercun. Sebab takut-takut nanti mercun tu boleh bawa jadi Squid Game. Kita Tiba-tiba kena lari, kena sorok daripada mercun. tahu tak mercun yang panjang? Ya, ya. Kita main, kita bakar, kita tembak orang. Pop, pop, pop. Cik B dia apa? Cik B ingat dia apa game tu yang piu-piu-piu tu? Tapi Dia dia bukan normal lah. paintball tau. Normal. Sekarang pun ada yang machine gun tau. Machine gun punya. Serius. Cik B? Tembak, tak, 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 tak. Dengan mercun. Ya. Kena tak sakit ke? Taklah sakit. Serius tak sakit. Sebab tak kena. Cik B punya konsep tak sakit tu mungkin lain daripada orang biasa kot. Sebab Cik B pernah macam buat macam-macam lah yang lasak. So mungkin yang kena tembak dengan machine gun piu-piu-piu macam tu. Serius lah? Ya, saya main. Saya tak sakit. Sebab saya tak kena. Saya lari. Of course lah dia tak sakit kalau tak kena. Bila saya buat orang boleh, orang buat saya, jangan. Jangan. Yelah, siapa nak kena tembak dengan mercun kan? Tapi macam tak pernah terfikir ke nak main dengan Nerf? Nerf orang kena kutip bulik dia pula kan. Oh, ya. Yeah. Lepas tu agak dia mercun dia macam ada tu. Saya pernah waktu kecil, saya main mercun naga. Ada cara main mercun naga. Kita bakar, kita tunggu 5 saat, baling ke atas baru dia jadi naga. Saya bakar, tunggu, pom, meletukkan tangan. Lepas tu tangan saya, pom. Lepas tu, Keluar naga tak? tak. Tangan saya jadi, jangan seluka masa tu. Lepas tu, waktu saya kecil, saya main, pergi terawih, main mercun kat dalam jamban, dekat masjid. Main mercun mancis, pom. Pom. Action movie, Cik B. I'm telling you, action movie tu kena ada. Waktu kecil memang saya nakal. Sekarang dah retire dah. Dah retire, dah bersara. Dah besar dah. Tak ada idea nak sambung balik kejaya tu kan? Kejaya nakal tu kita. Especially pasal macam bahaya. Tapi dia seronok lah untuk experience benda-benda ni time kita kecil kan. Betul. Kalau kita tak buat silap, mana kita nak belajar? Betul. Kan? Waktu kecil lah, waktu kita nak jadi lasak semua tu. Tapi bukan nak menggalakkan aktiviti-aktiviti tersebut untuk korang semua kat rumah. Don't try this at home. Don't try this at home. Don't try this at home. Don't try. Okay, Cik B. Sebelum kita selesaikan episod kita untuk hari ni, Cik B ada apa-apa tak nak pesan dekat peminat kat luar sana? Boleh setakat dengan kamera ni. Hai semua, selamat Hari Raya. Maaf lahir dan batin. Jangan lupa saksikan Studio Sembang setiap hari. Boleh lah. Setiap hari. Khamis. Oh, tunggu jawapan I. Setiap hari. Tak, sebab setiap hari Khamis. kita memang keluarkan social media pun. So, dia macam Setiap hari korang. Khamis. Thank you lah, Cik B. Thank you so much meluangkan masa. I tak sabar. Hari ni Hari Raya. Time episod ni akan keluar. So, jom kita pergi main mercun lah lepas ni. Jom. Alright. What's your favourite mercun? What's my favourite mercun? Yeah. Mercun yang saya tak payah pegang. Adalah mercun kegemaran saya. Mercun yang berada jauh daripada saya. Itu mercun favourite I. Sebab dia jauh. Mercun yang pegang lah favourite. Mercun yang jauh saya tak suka. Tak ada feel. Memang tak ada feel sebab kita tak sentuh kan. So tak feel apa-apa lah. Saya kalau main mercun, macam bola. Pom. Oh, saya tahun lepas raya. Saya main mercun. Bola. Kawan saya Chinese bawa macam bola banyak. Saya main. Pom, 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 pom. Lepas tu ada jiran datang. Dia kata, boleh tak jangan main mercun? Then? Ada orang meninggal. Serius lah. Tapi korang tak tahulah kan. Tak tahu ada jiran meninggal. Saya rasa jahat kalau saya gelak. Ya, saya pun tak gelak. Saya bagi tahu je. Cik B, macam mana saya nak react dengan cerita ni, Cik B? Tapi itulah, setiap tahun saya main mercun, mesti ada jiran marah. Main mercun, 2 tahun lepas main mercun. Anak aku nak tidur. Itu okey lagi. Anak aku. Yang cerita lah tu macam tak expect kan? Ya, tak expect. Lah, okay. Macam mana kita nak handle situation mercun ni? Jiran tu marah sebab cik tak ajak. Ya, mungkin dia rasa FOMO. Ya, FOMO lah. Dia FOMO. Dia PFO. Jadi tahun ni kena invite semua jiran-jiran. Betul. Bagi diorang dapat rasa, betul-betul rasa macam tu. Baru diorang tak komplain. Betul. Kan? Dan harap-harap takkan ada
kepergian siapa-siapa InsyaAllah. in the neighborhood lah. Sebab itu macam tak best kan untuk raya. Ya, tapi hari raya kat rumah saya sangat seronok. Kawan daripada KL semua turun Ipoh. Oh ya? Ya, kita masuk dalam kereta, kita baling-baling muncul kat luar rumah. Pam, pam. Oh, daripada kereta? Cik B? Dalam kereta kita pam, pam. Tapi bukan jiran lah, sebelah tu hutan. Dia sangat seronok. Sangat seronok. Lepas tu kita lepak kat bilik saya. Bilik saya ada snooker pool, ada Oh, ya? arcade, ada karaoke. So Stop. bilik saya ni memang hang up punya place. Memang semua ada. Tahu hair hockey ada. Je? Ah, Oh, best lah. lepas tu ada arcade yang main apa? Steering wheel. Racing. Ya. Oh. So saya cipta bilik tu, saya tak tidur pun kat bilik tu. Saya cipta bilik tu untuk kawan-kawan saya datang hang out. Dia macam clubhouse lah. Ya, lepas tu kita pasang lampu, dia ada disco light, pap. Boleh buat party kat bilik saya. Oh, dengan mercun sekali semua tu. Ya. Tingkap? I tak nak bagi idea. Saya gurau. Untuk ada semua saya gurau. Ya, fun. Macam konsert lah. Okay, tapi saya ada banyak idea sebenarnya untuk yang saya tak boleh share on camera pasal mercun. Tapi thank you so much Cik B meluangkan masa bersama kami. Dan untuk korang semua kat rumah, I hope you guys enjoyed this episode bersama The One and Only Cik B. Kita akan jumpa next week same time and place. Okay? Bye. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin.